Buat tabuh ni agak rumit sikit lah. Sebab kita memerlukan kulit yang baik lah. Saya harap kulit tabuh ini akan kekal selamanya. Assalamualaikum, saya Khair Rahman. So sekarang ni kita berada dekat sekitar Pekan Kelawang menuju ke Kampung Peninjau di mana terletaknya Masjid Kuala Dulang itu, yang kini telah pun berusia 582 tahun. Tapi ramai yang menggelarkannya Masjid Keramat. Masya Allah, subhanallah. Apa yang saya baca tadi memberitahu bahawa masjid ini telah dibina oleh dua orang, iaitu Datuk Nika dan Mudim Khatib, raja pendakwah dari Minangkabau yang mula-mula menyebarkan Islam di daerah Jelebu ni pada abad ke-16. Dan tak jauh daripada situ ada tanah perkuburan lama yang mana batu-batu nisan dia terdiri daripada batu-batu sungai sendiri. Cakap pasal sungai, cuba perhatikan masjid lama selalunya dibina berhampiran dengan sungai. Barangkali kerana sungai pada waktu itu merupakan satu laluan perhubungan utama antara masyarakat setempat. Kalau kita boleh perhatikan, kawasan masjid ni agak rendah tau. Tapi ada satu cerita best. Baru-baru ni banjir, semuanya air. Tapi masjid ni tidak mengalami sebarang kemusnahan. Struktur pembinaan secara asasnya motifnya masih sama lagi. Banyak tiga segi kubah. Saintifiknya memberitahu bahawa ianya akan menjemput tenaga-tenaga yang baik. Sebelum masuk tadi saya mengingatkan diri saya juga supaya jangan lupa adab masuk ke dalam masjid. Sebaik-baiknya dengan solat sunat tahiyatul masjid, niat untuk iktikaf. Apa khabar? Saya berpuas hati ni dapat berjumpa datang ke masjid ni. Wah, ini nak minta jasa baik sikit. Okey, soal jawablah sikit tentang masjid. Boleh. Mana saya jawablah mana yang saya tahu. Ya boleh. Memang kita sambil duduk. Okey. Allahu Akbar. Kalau tengok pada ruang ni selalu jemaah berapa orang? Penuhnya berapa orang jemaah boleh masuk? Kalau belah dalam, okey kita ambil ruang utama solat ni. Boleh sampai 150 orang. 150. Kalau di belah luar ni pun boleh 150 orang. Kalau campur di dataran yang ada tu, kiri dan kanan ni, itu dah boleh capai kepada 600 orang lah. Kalau tengok ni saya rasa dari sudut peredaran zaman, maknanya mungkinlah ada ubah suai, baik sikit. Kalau antara yang asli apa? Ni tiang-tiang yang asal. Yang asal. Yang dalam ni. Masya Allah, masih kuat lagi. Ya. Lepas tu asalnya dulu masjid ni dia beratapkan ijuk. Bukan zinc, bukannya sekarang ni kita tengok macam dek. Ijuk ni daripada pokok nau, ijuk ni dia akan balik pokok batang nau tu. Jadi itu yang diambil untuk dijadikan atap. Dan ijuk tu kalau nak tengok asalnya tu, tu yang atas mimbar tu. Boleh? Atas mimbar. Oh tu. Ya, dia ambil sikit, dia letakkan kat situ. Macam macam bulu-bulu tu lah. Ya. Selain daripada tu, apa lagi yang kata
yang tertua, yang lama dekat dalam Kita ada satu lagi setakat ni yang masih kekal, kita simpan, tabuh. Guna tabuh tu, dulu tak ada elektrik. Jadi tabuh itulah digunakan untuk membagi tahu masuknya waktu solat. Tabuh ni dia buat dari sebatang pokok, kayu tu hanyut, masa tu air dalam hanyut, tersangkutlah berhampiran dengan masjid ni. Baik. Jadi orang masa tu dia ambil benda tu, dia tebuk sebatang kayu tu, dijadikan tabuh. Tabuh. Bahagian kulit tepi tu macam dah ada koyak ke ataupun baru koyak ke ataupun sentiasa ada je yang koyak kan. Rasa saya, yang saya ingat ni dah kali ketiga ni. Koyak kulit juga macam tu. Orang koyak kan. Saya ambil keputusan dengan rakan saya, kita belajar buat benda tu, kita baiki. Sekarang ni jadi lagi. Apa niat orang tu ambil pun kita tak tahu. Jangan sampai dia membuat satu benda tu dengan niat yang tak baik sudahlah. Betul. Tapi kita ni orang kata benda dah berlaku, kita husnuzonkan bahawa niat dia baik lah. Kita fikir niat dia baik lah. Dan kita berharap janganlah dia fikir dia ambil benda tu akan membagi sesuatu yang keuntungan pada dia. Macam kita tahu kan, qolah ni sunnah. Salah satu masjid tu, qolah ni sunnah Rasulullah. Benda setiap masjid ada qolah. Orang datang ambil, dia mungkin untuk mandi, untuk apa. Tapi kita tak bagi mandi kat situ lah. Yalah, ambil air tu dalam baldi, kita akan suruh dia mandi dia nak buat balik ke ataupun masuk dalam bilik air lah. Jangan mandi kat situ lah. Itu pun ada juga yang mandi kat situ. Ada rancangan ke nak ganti ke? Ada, saya ada merancang nak gantilah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, hari Jumaat ni kita ganti benda ni. Oh, Alhamdulillah Jumaat ni? Ya. Kalau saya datang? Alhamdulillah boleh je. Alhamdulillah. Saya pun nak tengok juga macam ni diganti ni kan. agak rumit sikit lah sebab kita memerlukan kulit yang baik lah. Saya harap kulit tabuh ini akan kekal selamanya. Kulit yang digunakan adalah kulit lembu. Cuma kali ketiga ni, dia gunakan kulit kambing. Apa yang saya difahamkan, kulit kambing ni akan menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Kalau menurut kata orang-orang masjid kat sini, dah 3 kali dah kulit tabuh ni koyak. Saya harap tidak berlaku lagi benda ni.
atas beberapa kepercayaan dari pihak-pihak yang tak bertanggungjawab sanggup datang gunting kulit-kulit ni daripada tepi, dah tak cukup tepi, tebuk pula tengah. Jadi bagi saya ini mencuri itu ataupun mengambil tanpa izin tu je dah salah dah. So tak kisahlah sebab apa, atas kepercayaan apa. Saya harap benda tu tidak diulang lagi supaya tabuh ini dapatlah dinikmati, dihayati oleh generasi yang akan datang. InsyaAllah. Masjid Warisan Karya Kampung Kuala Dulang merupakan sebuah masjid yang terletak di sebuah perkampungan warisan Melayu asal yang sudah wujud semenjak daripada tahun 1440 Masihi, berarti daripada zaman prasejarah lagi. Maka ia menyaksikan bangun dan naiknya tamadun luar Jelebu ini dan sudah pasti masjid ini memainkan peranan yang begitu banyak. Peranan pertama yang dimainkan oleh masjid ini ialah sebagai sebuah tempat pemerintahan setempat dan juga pemerintahan adat di sini. Umum mengetahui di tempat ini ketika itu awal tahun 1400 diterajui pemerintahannya oleh Tok Terjali. Bahkan lebih daripada itu pemerintahannya semakin teratur dengan kehadiran Baginda Maharaja Alif Khalifatullah dengan kewujudan Bukit Perajanya yang menjadi singgahsana kepada Baginda Maharaja Alif Khalifatullah, kemudian Bukit Buayan yang menjadi tempat buai ataupun asuhan paduka anak anda Baginda Maharaja iaitu Maharaja Bepang, dan juga Gunung Pertemuan yang menjadi tempat pertemuan dan perbincangan Baginda Maharaja dengan Tok Terjali dan juga pemimpin setempat ketika itu. Masjid ini juga dianggap sebagai masjid yang menjadi pusat perkembangan dakwah, pertemuan para ulama dan pemimpin ketika itu. Khususnya ketika itu disebut dengan jelas dengan kehadiran Sunan Gresik, dan disebut juga dalam sejarah kalangan orang-orang tua di sini bahawa Sunan Gresik itulah dikenali oleh masyarakat setempat sebagai batin terjali, maknanya seorang waliullah yang cukup hebat ketika itu. Selain daripada itu, Masjid Warisan Karya Kampung Dulang berperanan sebagai pusat khusus ibadah. Dan ini jelas dilihat semasa era Yang Mulia Datuk Berdurai Kadi Padang Genting Malim Kalimun As-Sakandari yang dianggap sebagai mufti bagi Jelebu. Bahkan lebih menarik daripada itu, menjadi sejarah dalam luar Jelebu. Anak anda beliau iaitu Puteri Mayang Selinda akhirnya menjadi pemaisuri Johor apabila bernikah dengan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah, iaitu daripada Sultan Kesultanan Melayu Johor Riau Lingga satu ketika dahulu sekitar tahun 1697 hingga 1699 yang diakad nikahkan di Masjid Karya Warisan Kampung Kuala Dulang. Terakhir, fungsinya dimainkan peranan oleh Datuk Moyang Saleh yang dianggap sebagai penghulu ketiga Luak Jelebu merangkap undang pertama Luak Jelebu. Dan ketika zaman itulah Datuk Moyang Saleh memainkan peranan menjadikan Masjid Warisan Karya Kampung Dulang merangkumi semua fungsi yang disebut sebagai pusat pemerintahan setempat, pusat pemerintahan adat, sebagai pusat perkembangan dakwah, pertemuan para ulama, dan semua kisah itu diungkapkan dengan nama Jelebu. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita ada keraian kecil untuk sekumpulan asnaf dan juga pihak-pihak yang memerlukan. Jadi sumbangan ini akan diberikan sendiri oleh penaja utama kami iaitu Yayasan Budi Ehsan Malaysia, yakni Datuk Xavier Haji Rosli Atan sendiri yang akan turun. Selain daripada itu, kita ada juga pihak harian Metro turut bersama kita dan pihak pentadbiran masjid juga ada bersama kita. Dan bukan saja sumbangan, disediakan juga satu ruang majlis ilmu untuk kita dengar ceramah daripada Ustaz Jofri, Ustaz Dutanya lah. Jadi sekarang ni di bulan Ramadan, sepatutnya kita merebut ruang-ruang begini. Asal ada majlis ilmu dekat mana-mana, pergi. Jangan tunggu lagi. Bulan biasa susah kita nak buat. Bulan Ramadan, rebut dan pergi dengar majlis ilmu. Saya pun nak pergi rebut ni. Umat dulu-dulu
usia panjang-panjang sampai 1000 tahun. Nak banding dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Usia kita kata Nabi SAW baina sitin ila sab'in. Lebih kurang 60 ke 70 tahun ni. Sikit saja yang melepasi daripada waktu kata Nabi SAW. Jadi kalau kita nak banding kita umat Nabi Muhammad SAW dengan umat dulu-dulu, agak-agaknya kalau dari segi kemampuan untuk buat ibadat banyak ni, siapa yang paling banyak masuk syurga nak bandingkan? Dua bandingan umat. Orang dululah paling ramai dalam syurga sebab usia panjang, tapi 2/3 ahli syurga itu umat Nabi Muhammad SAW. Di antara kelebihan yang Allah bagi, yang Allah tak bagi kepada umat yang lain, iaitulah Ramadan. Ramadan Allah bagi kat kita berkat. Syahrul Mubarak, bulan yang berkat. Amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan, Allah ganda jadi banyak. Satu sembahyang, angkat takbir Allahu Akbar, solat maghrib. Hari biasa macam sembahyang 10 kali. Sebab dia 10 kali ganda. Tapi masuk Ramadan macam sembahyang 70 hari ke depan. Itu baru satu solat kita pun. Faham? Pergi pula solat berjemaah dekat masjid. Kalau kita solat berjemaah berapa kali ganda? 27 kali ganda. 1 kali 70 kali 27 sama dia 1890 kali ganda. Kalau kita bahagi dengan 360 hari setahun lah, 1890 kali ganda, macam kita solat 5 tahun siap-siap ke depan. Hanya satu solat je. Kalau kita buat 30 hari, mencecah 150 tahun sembahyang hanya dengan 30 hari kita solat berjemaah. Syarat nak dapat Al-Qadar ni, syarat dia, syarat nombor 1, solat Isyak jemaah. So maklum semua kena mai 10 akhir Ramadan, kita mai masjid, kita solat Isyak jemaah. Syarat kedua, solat subuh jemaah. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang solat subuh berjemaah maka pahala baginya seperti dia solat separuh malam, qiyamul lail separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah maka pahala baginya seperti dia berqiyamul lail seluruh malam. Syarat nak dapat Lailatul Qadar mesti qiyamul lail. Solat Isyak dan subuh berjemaah itu sudah nilai qiyamul lail lah. Inilah keberkatan yang Allah beri kat dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami lawati iaitu Masjid Kampung Kuala Dulang, di mana kami telah mengambil beberapa hari untuk menyingkap sejarah masjid ini yang mana telah dibina lebih daripada 500 tahun. Jadi objektif kembali cerita masjid ini untuk melahirkan rasa cinta umat Islam kepada institusi masjid melalui program-program pengimarahan yang telah kita rancang di sepanjang Ramadan, supaya lebih ramai umat Islam yang akan hadir ke masjid dan menyokong institusi masjid. Dan kita harapkan melalui program-program yang telah diatur, aktiviti-aktiviti pengimarahan seperti tadarus, qiyamul lail, kursus umrah, kursus pengurusan jenazah, majlis iftar, majlis buka puasa perdana, ceramah agama, forum perdana dan pelbagai lagi program telah kami atur di sepanjang bulan Ramadan ini. Saya selaku pengurusi Masjid Warisan Karya Kuala Dulang ingin memberikan sedikit nasihat dan peringatan kepada pengunjung-pengunjung ataupun mereka-mereka yang datang berniat untuk beriktikaf di masjid ini ataupun datang melihat-lihat Masjid Warisan kami. Saya ingin menasihatkan agar datang dengan niat yang baik kerana Allah. Masjid bukan sekadar tempat. Masjid adalah ruang istimewa untuk kita manusia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaik-baiknya di mana-mana saja kita pergi, kita boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu boleh dikiaskan dengan bulan Ramadan.
kita membuat amalan-amalan yang baik bukan sahaja di bulan Ramadan. Sebaik-baiknya pada bila-bila masa kita berbuat baik. Apatah lagi dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada masa akan datang. Hanya ingat, ke mana saja kita pergi, bukan sekadar melihat. Sebaik-baiknya kita menghayat. Assalamualaikum.